Apa hukum menggantung gambar dengan tujuan untuk hias, iaitu gambar yang dilukis, potret wajah dan gambar yang ditangkap dengan kamera? Bagaimana cara terbaik untuk mengubah penyakit angin ahmad dan gangguan jin? Habis dia tanya kita. Jumhur ulama kata kalau gambar-gambar bernyawa jangan jadi perhiasan rumah. Faham? Melainkan gambar-gambar yang tidak bernyawa. Nak pukul gambar ke nak lokis untuk perhiasan rumah. Nah, banyak lagi gambar boleh. Jangan kita lawanglah benda ni. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwarun. Faham? Wa fi riwayatin timsilun. Sesungguhnya malaikat tidak masuk dalam rumah yang di dalamnya ada gambar atau patung. Au kalbum atau ada anjing. Au junubun atau orang yang sedang junub. Faham? Batu jumhur ulama kata sebaiknya jangan hias dinding rumah dengan gambar makhluk bernyawa. Banyak lagi benda yang boleh hias. Gambar bunga boleh, gambar gunung ganang, gambar peri boleh. Orang tu minat lori, gambar lori, tak ada masalah. Nah, boleh. Gambar enjin api, gambar apa ni lesung tumbuk belacang. Boleh belaka gambar beruh gigi jujur atau dalam bilik, tak ada masalah. Tapi kita ni jenis melawang. Hak mana hak arang, hak tu kita nak buat. Tapi kalau bukan perhiasan dinding, boleh. Contohnya untuk pameran dadah, pameran jenayah, atau untuk pelajaran dalam universiti, dalam kolej, dalam makmal, dilukis gambar atau gambar pukul. Nah, itu boleh. Itu untuk pelajaran. Patung pun boleh kalau untuk benda-benda yang maslahat. Contoh patung tepi jalan. Kita bawa kereta dah slow, tengok boleh duduk gitu. Nampak? Bukan polis, patung. Kita kata panas si yang polis ni. Patung. Kita balik tangan gitu kau. Tak gerak patung. Tu tak salah. Tapi ambil patung beli kat Bali, beli dekat Jogja, beli dekat Thailand, balik bubuh dalam rumah. Tu haram lah. Faham? Jadi perhiasan rumah. Gambar-gambar sanding tu jangan buat perhiasan dalam rumah. Tak molek. Luar rumah tak apa, letak dekat rebang ayam gambar sanding, tak ada masalah.